Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Ya nak, kenapa tu? Pakcik ada kenal Husin bin Hashim? Mai pakcik tengok Husin bin Hashim. Pakcik dah tu yang kamu cari tu. Pakcik Husin bin Hashim? Ya, saya. Ayuh, Kamal rindu ayuh. Kamal. Ayuh. Kau jangan sekali panggil aku ayah. Kau tak layak jadi anak aku. Dasar anak haram. Tapi Kamal tetap anak ayuh. Anak? Hang jangan nak mimpi dah jadi anak aku. Aku jijik jadi bapak hang dengan perempuan gila tu. Sebab perempuan tu mak aku mati. Ayuh, tolonglah ayuh. Maafkan mak. Mak dah menyesal sekarang. Mak sekarang sakit tenak ayuh. Mak nak sangat jumpa ayuh. Tolonglah ayuh. Satu lagi aku nak pesan kat hang. Lepas ni hang jangan sampai kacau keluarga aku lagi. Hang mai sekali lagi, aku bagi hang ternak macam mak hang. Dah, hang pergi balik. Ayuh. Ayuh, tolonglah ayuh. Ayuh. Mampukah aku menghamparkan hati untuk menerima semua duka yang telah menerpa, menguji segala keringatku yang bergelar. Coretkan rasaku, beratnya rindu terhadapmu. Dengan result yang kau ada ni, Ustaz Abi bangga dengan aku. Aku macam Along kot. Abi! Alah, kenapa Abi tidur sini? Hari ni result Angah keluar. Abi! Angah dapat 9A ni. SPM macam Alung dulu. Apa ni? Hang kata pandai? Hang tu bodoh yang Angah. Hang tak ikut macam panggil si Umar tu. Apa bezanya Abi? Angah dapat 9A sama macam Alung. Beza dia, hang tu bodoh. Along tu pandai. Lagipun, Angah, kalau hang ngaji pandai-pandai pun, siapa nak tanggung hang masuk universiti? Tak boleh lah macam ni Abi. Ni hang main sendiri result hang. Abi nak buat apa? Abi! Kenapa Abi koyakkan? Sedalamnya aku rasakan bahagia lalui dunia. Malik? Buat apa kat sini? Malik? 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 Hari ni result SPM keluar kan? Kamu dapat apa? Entahlah Ustaz. Apa yang saya buat, semua tak kena dekat depan mata Abi. Kenapa cakap macam tu? Ustaz, saya rasa saya nak balik lah. Saya nak rehat. Ustaz tahu kamu dapat keputusan yang bagus. Ustaz tahu kenapa kamu macam ni. Entahlah Ustaz. Apa yang saya buat, semua tak kena. Tak ada apa yang hargai saya. Abi, semua tak pandang saya Ustaz. Abi. Ya Long. Tak lama lagi Alung dah nak pergi Jordan lah. Lama jugalah Alung kat sana. Lama jugalah apa dia Alung tinggalkan Abi, Kak Cik, Daniel, Angah. Along, kau tu anak Abi Along. Kau tu harapan Abi. Jadi, belajar rajin-rajin. Abi tak nak kau conteng arang kat muka Abi. InsyaAllah Abi. Alung pergi sana pun Alung nak menuntut ilmu. Dah dapat peluang ni, takkanlah Alung nak lepaskan macam tu je. Alung nak banggakan Abi. Nak jadi apa yang Abi harapkan selama ni. Tak apa Along. Along habiskan pelajaran Along di Jordan.
InsyaAllah Abi. Along akan InsyaAllah akan habiskan pelajaran Along kat sana. Nanti Along dah habis belajar, Along akan tolong keluarga ni. Okay? Kita keluar daripada kesusahan kita ni. Itu janji Along. Abi percaya kat Along. Buat yang terbaik. Masih Abi. Aku rasakan bahagia lalui dunia. Namun Macam mana? Reza tepi yang tadi keluar hari ni kan? Ni Along. Hanya nak tanya budak tu, dia bukannya pandai pun. Boleh lah Alung. Nak masuk Inisham tu alang-alang boleh dapat ditunjukkan. Agaknya Angan nak apply dah nanti. Diploma pun tak lepas lah. Hanya nak mengadak lah. Ni, Nel. Kak Cik. Siapa nak jaga? Aku nak jaga. Biar Along je teman belajar. Apa cakap macam tu ni? Tak apalah. Muka lu macam tu. Biar Almah yang sama belajar. Alung di sini. Ni Along, tolonglah. Jangan melawan cakap aku boleh? Aku tak nak uruskan anak-anak punya macam mana. Ni, minggu depan kan nak daftar universiti hang tu kan? Ya Bi. Minggu depan. Tapi duit pendaftaran tak bayar ni. Berapa nak kena bayar tu Along? Dalam 3,000 je tu. Okey, esok Abi bagi kat Along. Tapi ingat, duit tu Along jangan buat beli rokok pula nak. Okey. Ini rokok. Hei budak ni, bedak. Angah. Kali ni Along pergi betul. Kau nak pergi, kau pergi sekarang tu. Along sama belajar je. Tak hilang kau dah. Kau nak sangat lah kau belajar? Sekarang ni aku nak tunaikan apa yang aku nak. Cukup lah Long. Along nak pergi dah. Along tak nak gaduh-gaduh dengan Angah. Kau nak pergi, kau pergi sekarang. Aku tak nak tengok muka kau. Sekarang ni aku nak kau janji dengan aku. Aku nak kau janji dengan aku lah. Janji apa Long? Kau janji dengan aku lah. Kau pentingkan diri. Aku buat ni semua demi kita. Aku nak ubah nasib keluarga kita. Cukup. Kau nak pergi yang pergi sekarang? Aku nak ubah nasib keluarga kita sebab dah aku nak pergi. Ya, pergi. Pergilah. Tapi kau kena janji dulu dengan aku, Nganga. Aku tak tahan macam kau. Janji dengan aku. Kau jaga Daniel dengan Kak Cik. Jaga habis sekali. Ya, memang aku jaga. Dengan ikhlas, bukan dengan pasangan. Aku tak janji dengan kau. Tapi yang penting, kau akan jaga. Dalam rumah tu, darah. Nanti aku balik. Aku nak tengok Daniel tu selamat. Daniel tu sihat. Kak Cik tu berjaya. Dah pandai macam tu lah. Jom, jaga diri kat sana. Aku malas nak bergaduh dengan kau. Kau doakan aku je. Okay, jom. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Ustaz, jom. Boleh Ustaz. Jom. Masa dah mencemburui kita. Jom. Ustaz, belah sana. Ustaz belah sana. Saya belah sini. Ustaz. Ya. Nanti kalau saya pergi Jordan nanti, Ustaz boleh tengokkan keluarga saya tak Ustaz? Boleh je. Kamu nak pergi berapa lama? Biasanya dalam 6 tahun macam tu Ustaz kalau belajar kat sini. Oh. Tapi plan saya lepas tu saya nak kerja terus. Sebab tu saya kata lama juga saya tak balik. Sebab tu lah saya suruh Ustaz tengokkan keluarga saya. Betul lah kat Jordan memang lama kan? Betul. Tak apa. Selagi saya tak kahwin, saya akan tengokkan. Ni Ustaz. Ya. Tadi sepatutnya saya pergi kat Daniel tadi.
Sepatutnya saya dah beli bola baru sebelum saya nak berangkat ke Jordan, tapi saya terlupa. So, sekarang ni saya serah ke Ustaz. Ustaz bagi kat dia. Okey, boleh. Okey? Kalau dia rindu saya ke apa ke, cakap simpan bola ni. Jangan hilangkan bola ni. Okey. Okey? Alahai, siapa yang buang sampah ni? Mampukah aku menghamparkan hati untuk menerima semua dugaan yang telah menerpa, menguji segala keringatku yang bergerak ayah. Hei, tak caca. No. Nak ulo. Ya. Ha ni memang menyusahkan orang lah. Tak sepatutnya. Aku dah bahagia orang tu. Ha ni memang pembawa sial lah. Fikir apa yang aku buat lah. Tak sedar tak. Ha ni bila dulu menyusahkan orang. Ya Allah, Kamal! Kau buat apa ni? Ya Allah, Daniel! Daniel, awak kita ni? Ya Allah, Daniel. Kenapa main sorak kat luar ni? Kak Cik mana? Kak Cik! Kenapa biar Daniel main sorak kat luar? Ha, Kak Cik? Kerja mudah je ni, awak tak boleh nak buat ke? Jaga budak ni je. Takkan semua nak rakyat angah. Kak Cik, buang masa je lah nak manjakan si Niel ni. Kalau aku dah pergi hantar dia pergi ke pusat jagaan tu. Tahu tak, Angah tu balik kerja hari-hari, lepas tu nak kena hadap lagi muka si budak lembam ni. Kak Masya, yang kau hina ni abang aku tau. Abang kau kata? Abang apa yang susahkan semua orang ni? Aku dah naik muak lah tengok budak ni. Bola ni Alung. Tapi Alung tak balik-balik lagi. Bila Alung nak balik? Dia ni sayang Alung. Daniel, kamu buat apa kat sini? Nak ke mana? Oh ya ke? Bahaya jalan sorang-sorang ni. Jom naik menyusat sekali. Lamanya simpan bola tu. Masih cantik lagi, macam baru. Ni ke bola Alung? Alung suruh Daniel jaga bola ni. Kalau Daniel tak jaga, nanti Alung marah Daniel. Tapi kan Ustaz, bila Alung nak balik? Alung kan masih belajar. Nanti dia habis belajar, dia balik, dia kerja, dia beli dekat Daniel bola baru. Assalamualaikum. Assalam. Kamal. Kena sampai. Macam lah. Saja. Hono. Omak. Si abang tu.
Lama tak boleh kampung. Apa? Sial. Hang nak jaga keluarga ni. Kau nak cakap ni ke mana? Yalah kat dia, kalau dia tahu jalan balik, mesti ada balik. Aku dengar cerita dia dah balik dah Malaysia ni. Tinggal dekat Kuala Lumpur. Hanya nak mengarut lah Kamal. Takkanlah dia balik lagi. Aku mengarut. Aku mengarut. Korang tengok ke mak ni? Ish, takkan kot dia mengaji kat Jordan tu. Kalau dia balik Malaysia, mestilah dia atas sini dulu. Masih ingat tau. Dia pergi Jordan 6 tahun. Sekarang dah 10 tahun tau. Lagi 4 tahun. Sekejap. Tapi ada betul juga. Dah 10 tahun dah dia tak datang. Tak balik pun, tak jenguk rumah pun. Jom Daniel, masuk. Barang-barang tu nanti Ustaz belanja, nanti Ustaz hantar. Cukup untuk makan sebulan. Tahu? Nanti kirim salam dekat Abi dengan Alia. Terima kasih Ustaz. Kenapa ni Daniel? Kenapa? Daniel saya Alung. Ustaz sebiji dengan Alung. Dah. Kamu masuk dah dulu. Nanti Kak Cik tunggu, dia nak masak tu. Masuklah dulu Daniel. Kak Cik tunggu kamu tu. Dia nak masak. Okay. Mat, kau rasa kan? Apa yang Alung tu buat dekat sini? Yang mungkin tak tahu. Betul tu. Dia mesti buat berkongkan. Betul sekarang ni. Dia tuna tau. Tak silap aku, Sofia nama dia. Kau betul, takkan suruh dia kau tahu kot. Aku ada sendiri pun tak tahu. Tahu kira besarnya, mesti tahunya. Ni, tahu. Dia kaya tau. Siap ada company sendiri. Kalau minta sejuta, tak luak punya, kita bagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Malik. Malik. Mari masuk dulu. Tak apa Ustaz, saya nak cakap sikit dengan Ustaz ni. Apa? Nak tanya pasal abang saya si Omar tu. Ustaz dia tahu apa-apa tak? Last Ustaz contact dia 4 tahun lepas. Lepas tu dia tukar nombor. Ish, dia tak kena cakap apa-apa ke dengan Ustaz? Malik. Mari duduk sini dulu. Tak apa, kita duduk kat tangga tak payah masuk rumah. Okey. Kenapa Malik? Macam ni Ustaz, kawan saya si Kamal tu, dia bagi tahu kat saya yang abang saya si Omar tu dah ada kat Malaysia. Ada dekat Kuala Lumpur sekarang ni. Ustaz tak dapat apa-apa info pun pasal ni. Ish, takkan dia tak beritahu apa-apa dekat Ustaz? Ustaz kan rapat dengan dia. Tak ada pun. Tak apalah macam ni Ustaz. Saya balik dululah. Ustaz balik dulu Ustaz. Okey. Malik. Adik kamu tu jaga dia elok. Jadi saya biar saya uruskan Ustaz. Angah nak pergi mana? Kebun. Angah kalau Angah jumpa dengan Alung tak ada. Angah bawa dia balik nanti. Kamu tak faham bahasa ke? Kamu ni kau tak susah kan Angah, tak boleh ke? Alung tak ada. Aku lah. Mana dia ni? Sakit. Angah pukul dia bola kecil. Bola Alung. Tak apa macam tu. Ni dari tadi aku pusing tak keluar-keluar pun tayar ni. Ish. Jap. Alia, buat apa? Sihat ke? Saya okey je Ustaz. Cuma abang saya tu lah. Kenapa dengan Daniel? Dia sakit ke?
lebih kurang macam tu lah. Sebenarnya pagi tadi Amar pukul dia sampai berlebam teruk. Lepas tu saya tak tahu nak buat apa tu. Jadi saya malah jumpa Ustaz. Ish. Kenapa Angah pukul Daniel pula? Tak tahulah Ustaz. Saya pun terkejut tengok Daniel dah terbaring tepi rumah tadi. Saya sebenarnya nak panggil dia je. Dia dah terbaring tepi rumah. Sebab tu lah saya main jumpa Ustaz ni. Saya dah tak tahu macam mana nak buat untuk selamatkan keluarga ni. Saya tahu Ustaz mesti tahu kat mana Alung sekarang. Tolong jujur dengan saya Ustaz. Sejujurnya Alia, Ustaz tak tahu dia dekat mana. Tapi yang Ustaz tahu, dia kat KL. Itu saya tahu Ustaz. Sebab hari tu ada Angah suruh buka media sosial Alung. Media sosial? Kenapa kamu tak check je dia kat sana? Takkanlah dia nak scene kamu. Tak yakin ke dia takkan abaikan chat saya tu. Sedangkan kami pun dah ditinggalkan lama. Alia, kamu tak tahu ke ada peribahasa cubit paha kanan, paha kiri terasa. Ustaz yakin kalau Alung kamu tu tahu penderitaan korang, memang dia sakit sama. Alung kamu tu jauh mana pun dia pergi, lama mana pun dia pergi, kasih sayang dia dekat family takkan hilang. Tak apalah Ustaz. Saya balik dululah. Dia mesti dah tunggu saya. Okay Alia, baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak Ni Alia tanya sikit. Kenapa? tanya. Boleh tak? Aku tak mau hang masuk campur keluarga depa. Urusan keluarga depa biar depa cerita kan. Hang tak ada family ke? Kamal, kenapa kamu nak pecahkan family orang ni? Kamu tahu tak elok? Yang tu hang jangan masuk campur. Dan sekarang ni yang hang nak kena buat, hang ikut cakap aku. Aku cakap hang jangan masuk campur, hang jangan masuk campur. Susah sangat ke nak faham? Aku bagi last warning dekat hang. Kalau hang buat lagi, hang faham maksud aku kan? Hang ingat ah. Nek sayang Alung. Nek nak peluk Alung. Tak apa Nek tidur dulu. Nanti badan tu sakit-sakit. Kok Cik nak masak ni nak makan apa? Nek nak makan nasi ayam. Apa Nek tidur dulu ya. Nanti dah siap, Kok Cik panggil. Okey. Abi, Kok Cik nak masak ni. Abi nak makan apa? Masak je apa-apa kat cik. Abi okey je. Abi udah cakap. Sejak bila? Sebenarnya kat cik, Abi dah simpan rahsia ni bertahun-tahun dah. Abi buat semua ni sebab Abi nak tengok gelagat Angah kamu tu, Malik. Sampai macam ni dia layan Abi. Abi boleh jalan juga ke? Kenapa selama ni Abi tak buat? Abi buat semua ni sebab Abi nak bagi Angah balas dendam kat Abi. Sebab masa dulu, masa muda-muda, Abi dah buat macam-macam kat dia. Alung, kenapa dia tak balik lagi? Abi tahu kan dia dah balik. Tak apalah Kak Cik. Kak Cik pilih masak, nanti Nia jaga susah pula. Umar. Umar. Ya, kenapa? Umar ada berita terbaik ni. Projek. Projek Dubai dah lulus. Uish. Kau serius lah? Projek Dubai dah lulus? Serius? Maksudnya 2 bulan kita kat sana.
Itulah tu. Sorry kasar sangat. Tak apa. It's okay. Buat senang. Apa lagi? Aku nak pergi book tiket flight lah. Kalau macam tu, kau pergi book tiket flight yang business class punya. Jangan kuat sangat. Aku excited sangat ni. Tapi kan, jangan lupa. Apa dia? Tiket tu Sofia nak kena beli tak? Kau pergilah beli kat dia. Sekali. Beli lah. Nanti susah pula, nanti merajuk pula baby tua tu. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, aku nak pergi book tiket sekarang jugalah. Okey? Jom lah. Sikit pula kau ni. Tak apa dah. Macam mana ni? Janji 2 bulan aku pergi Dubai. Hari ni, yes, Alhamdulillah boleh pergi Dubai. Akhirnya aku boleh pergi Dubai. Alhamdulillah. Siapa yang cek aku? Buka cik. Satu orang yang dia hampir senang akan menyelesai. Hang rasa hampir senang boleh ubah keluarga hang. Hang rasa hang cari kerjaya, hang rasa hang berjaya. Hang nak ligan duit, hang ligan dunia. Tapi sebenarnya umat, syurga yang hang cari bukan kat sana. Tapi adik-adik hang di dunia. Apa yang kau buat Allah? Mana janji kau dengan aku? Kau tidak sadari. Aku nak kau seraan. Aku nak balik juga mana ni. Aku tak kira. Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Umar. Apa cerita kamu ni? Sihat ke? Ya, sihat Alhamdulillah. Betul tu kamu dah balik Malaysia? Ya betul. Saya dah balik lah Kuala Lumpur 4 tahun lepas. Sekarang ni saya ada kat KL. Saya rajuk kat sini. Tapi malam ni saya balik Ustaz. Saya nak nanti Ustaz kena ada juga nanti. Oh, okey. Tak apa nanti apa-apa kamu bagi tahu saya tau. Okey. Waalaikumsalam. I dengar kata projek dekat Dubai tu ada approve, betul ke? You. Kenapa? Tak ada lah, you duk fikir apa? Tak adalah. I duk fikir juga apa benda yang kita buat nanti kat Dubai. Mesti best kan? Mestilah best. Kita tak ada lama nak pergi dekat Burj Khalifa tu. Yelah sama ni asyik tengok bangunan KLCC je. Ya tu. Macam rasa macam minggu lepas pergi Dubai juga. Tak apalah. Ni lah, ambil lah kat AI ni. Pergilah shopping. Nanti nak pergi Dubai kan. Pergi shopping. Dalam kad ni ada 5 juta. Pergilah, ni ada minta kad untuk you. Ya. You tak nak ikut? Tak apa. Tak nak. Terima kasih. Tak apa, nanti I orderkan apa tu nama apa? Grab dekat you. I suruh Afiq hantarkan.
Afiq hantarkan. Afiq orderkan, okay? Okay, tak apa. Thank you. You tak ikut Excel? Betul, tak mau. Okay, bye-bye. Apa dia Umar? Akulah. Aku baru nak book tiket flight. Dah excited dah ni. Kenapa tiba-tiba kau panggil aku? Cuba bagi tahu aku. Sebab apa? Sekarang ni Afiq, kau dengar betul-betul. Kita kena cancel Dubai. Okay? Sebab apa tu? Tak, kau dengar sikit. Okay. Kau je pergi, aku duduk sini. Aku nak settlekan masalah aku. Masalah apa tu? Sekarang ni, aku nak bagi tahu betul-betul kat kau, yang semua cerita aku semua tipu. Tipu? Yes, tipu. Sekarang ni, aku ada family. Family kat Kedah. Aku tinggalkan orang dah 10 tahun. Aku masih lagi ada ayah yang lumpuh. Aku masih lagi ada adik-adik yang perlukan aku. Aku ada adik yang kedua, yang barat, seorang Kiu, dan satu-satunya adik perempuan aku. Aku dah lama tinggalkan orang. So Afiq, sekarang ni aku nak tebus semua kesilapan aku. Aku dah tak sanggup dah nak biarkan orang berkeadaan macam ni. Aku nak kena balik kampung. Aku nak kena settle kat sana sebelum terlambat Afiq. So aku nak sangat sifat kemanusiaan kau untuk uruskan projek kali ni. Aku tahu kita usahakan sama-sama selama ni, tapi kali ni aku betul-betul tak boleh Afiq. I'm sorry. Kali ni je aku minta. Aku nak kau tolong aku kali ni. Aku tak tahulah. Sedih juga dengan cerita kau. Tapi kau tak payah risau. Kau jangan risau. Aku boleh tolong kau. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Tapi kan, book tiket flight untuk Sofia macam mana? Tak apa. Benda ni aku boleh handle. Kau jangan risau. Okay, kalau macam tu, aku harap urusan kau dipermudahkan lah. Niat kau baik. InsyaAllah. Tapi Afiq, satu je aku minta. Aku minta sangat-sangat, jangan bagi tahu Datuk ramai pasal benda ni. Baik. Aku faham. Okay, aku tahu kau nak kena settlekan buat tiket flight kau. Okay, betul juga. Apa-apa pun, aku doakan yang terbaik untuk kau lah. Moga dipermudahkan urusan. Okay, aku gerak dulu lah. Aku minta diri dulu. Okay, doakan aku. Umar! Umar, apa benda aku dengar kan? Han nak balik kampung. Han gila. Han tahu projek kat Dubai tu Han sendiri manage. Lepas tu Han balik kampung. Saya tahu Datuk. Ayah saya sakit. Daniel, adik saya sakit. Dah 10 tahun saya tak balik ke kampung Datuk. Dah 10 tahun saya tak balik. Saya takkan biarkan benda macam ni. Saya kena balik kampung juga.
Hang lebih pilih family daripada kerja hang kat sini. Kalau yang ni lah keputusan hang. Hampir belah lah tempat kerja ni. Hang jadi rumah kerja lah. Tapi mampu kat hang. Kalau itu harga yang patut saya bayar, saya rela. Duit boleh dicari, tapi keluarga takkan dapat diganti. Hang akan menyesal, Umar. Orang macam hang ni tak layak jadi CEO. Aku sendiri akan pastikan nama hang hancur lebok. Hidup hang takkan tenang. Aku duk tunggulah dia datang. Akulah nak lawat Abi ke Nel. Takkan dia tak rindu. Hang pun pelik kan. Dah lama dia tak balik. Rasa dia dah lupa orang pun semua. Takkan kot. Kami ni daripada kecil lagi. Dia dah lupa dia jalan balik kampung ni. Aku tak sangka lah abang aku berubah macam tu. Macam ni lah balik. Aku ni kenal kau hang tu lama daripada hang kenal. Apa pasal kau? Maknanya ada je benda yang family tu sembunyikan daripada hang. Diorang sembunyi pada aku? Benda apa ni Kamal? Ni. Apa yang kau tahu yang aku tak tahu? Ni. Budak tu Daniel. Budak terancak tu adik hang. Kenapa dengan dia? Takkan tak perasan kalau jadi apa-apa kat Daniel. Mesti si Omak tu balik. Yelah, dia kan anak kesayangan semua orang. Tu kau nak aku bubuh dia? Bagi Omak tu balik? Ish, sinilah. Kadang-kadang kan semua benda yang jadi dalam rumah tu depa tak anggap hang macam darah daging sendiri. Ada sebab. Satu lagi. Waktu hang dapat result SPM elok tu ni, hang takkan tak ingat pok hang ada yang ada bangga sangat dengan hang. Padahal hang dapat result elok. Sama dengan si abang hang Omak tu. Nantilah aku fikir balik. Aku serabut dah fikir benda-benda macam ni. Macam ni lah. Macam tu lah. Hang buat lu apa yang kau suruh. Hang dah betul. Kalau hang buat, hang nanti hang tahu apa maksud dah. Aku kena fikir balik lah. You okey ke? Dari tadi saya tengok itu menung je. Dah fikir pasal Dubai ke? Aduh. Tak. I fikir lagi benda lagi penting daripada Dubai. What's going on? Kita lah Umar. Sofia, you tahu tak? Selama ni, I tipu you. Hah? You tipu I? Kenapa? You ada perempuan lain ke? Tak. I bukan ada perempuan lain. Tapi, sebenarnya I orang kampung. Bukan orang berada pun. I bukan siapa-siapa. Omar, what are you talking about ni? I nak kampung, Sofia. I nak kampung. Daripada Kedah, rumah papan, ada bendang. Dah 10 tahun I tak balik. Dah 10 tahun lah. Jap. So, maksud you, semua cerita pasal you punya kehidupan dekat bandar, you punya elite family tu, semua tipu? Ya, semuanya tipu. At the same time, I tak sangka hubungan kita ni sampai ke jauh ni. Dulu, I nak bagi tahu you, tapi I tak ready. You tipu I, Umar. Selama ni I bangga tau dapat bercinta dengan CEO muda. Rupanya budak kampung. Seriously? Budak kampung? Yes, kampung. Sekampung tu lah I tinggalkan keluarga I kat sana. Dan kampung ni jugalah you bercinta dengan I. Habis tu, I ni apa? Sekadar pelengkap cerita dongeng you tu je. Sofia, Apa? I love you so much. But kalau you rasa you boleh bertahan dengan I, you duduklah sini. Terima kekurangan I. You know what? You ni lebih teruk daripada lelaki yang I pernah kenal sebelum ni tau. Sebab apa? Sebab you penipu. I benci orang penipu.
Kamar Jufridin. Pakai kamar kot. Oi, hang bersepah habis rosak barang aku. Nak suruh aku tidur kat luar ke apa? Diam lah Masya. Jangan kacau hal aku boleh tak? Aku ni bini hang tau. Aku pun tahu, aku patut tahu apa benda yang hang nak sembunyikan sekarang ni. Patutlah, hang ni bukannya anak betul dia pun. Padahal Pak Husin tu tak pernah nak pandang hang. Rupanya dia lagi sayang di rumah daripada hang. Boleh diam tak Masya? Kau jangan sebut nama dia depan aku. Aku menyampah lah. Awak nak marah aku. Hang kena sedar hang tu cuma menumpang je. Aku ni kalau ikutkan kahwin dengan hang sebab aku ingat boleh keluar daripada rumah papang busuk ni. Silap besar lah aku pilih hang. Jaga mulut kau tu. Aku ni suami kau. Hormat sikit aku ni Masya. Aku ni apa? Orang luar? Anak buangan ke? Betul lah tu. Kalau tak, rumah tu jauh lagi better daripada kau lah. Jangan nak banding-bandingkan aku lah. Aku kalau tak kahwin dengan dia, aku takkan rasa dah hidup macam ni lah. Kabut lah rumah ni. Dah, aku nak keluar. Angah. Tengok, dia ni ada buat skill baru Angah. Kau bulat ni main depan aku. Buang bola buruk ni. Tapi ni bola Along. Dia ni... Along. Jangan sebut nama tu. Aku ni pun abang kau. Dia ni suka bola Along. Angah selalu pukul Along. Kau nak kena pukul kan? Pastikan tiba sempurna janji yang Tuhan yang mencipta. Bukan lagi. Bangun sekarang. Sekarang kau nak balik? Dah 10 tahun dah. Kau gimana? Rumah ni. Ni aku yang jaga sebelum ni. Sekarang hati aku lah, aku nak buat apa? Depan mata aku kau dah ni. Itu yang layak. Mana janji kau dengan aku dulu? Mana? Tak payah sebut janji dulu-dulu tu. Kau tu, mana janji kau? Kau kata nak balik habis belajar. 10 tahun. Takkan tak habis belajar tu? Ini ni adik kita. Darah daging kita. Adik kau. Kenapa kau cakap macam tu? Sebablah rumah ni, dia pun tak anggap aku ni abang. Aku ni pun angah dia. Tak pernah sekali pun dia ingat aku abang dia. Dia ingat kau, Long. Kau kena ingat, Daniel ni pembawa rezeki kita. Jangan nak sembang alim lah, Long. Daniel sekarang ni, kau tengok muka dia. Mana kasih sayang yang kau janjikan kau nak berikan kepada dia dulu? Mana? Dah tak ada, Long. Dah tak ada. Sekarang ni aku tanya kau! Kenapa? Kau nak tunjuk hero? Sekarang ni aku tanya kau sekarang ni. Kenapa kau dera Daniel sampai macam ni sekali? Kau tak faham apa yang aku hadap selama ni. Rumah ni, Abi, Nel, Pakcik, aku yang jaga dorang. Kau tak faham. Tapi diorang sebut Along.
Aku ni apa? Ha? Anak buangan? Yang tu korang anggap selama ni? Kau bukan anak buangan. Cukup Long. Oi, hang siapa dah masuk rumah aku, dah tolak laki aku ni? Aku ni Abang Malik. Kau siapa? Yang tiba-tiba nak cakap macam ni dekat aku? Kenalkan, aku Masya. 10 tahun hang hilang gaib. Baru hari ni kau nak datang sini. Aku yang tanggung keluarga ni tau selama ni. Sekarang kau nak buat apa? Kau nak tunjuk hero? Kak Masya, dah lah. Jangan burukkan keadaan. Ni kan keluarga kita. Jap. Keluarga kita, keluarga hang je. Ini bukan keluarga aku. Aku kahwin dengan Malik sebab aku ingat aku boleh keluar daripada rumah ni. Rupanya makin terperangkap. Kau nampak tak Long? Inilah hidup yang aku kena hadap. Dengan bini perangai macam ni. Apa yang aku dapat? Abi tak pernah hargai aku. Nel kat cik tak pernah anggap aku ni angah. Apa yang aku dapat Long? Kau tahu komplain je. Kau tak tahu apa isi hati aku. Hang boleh kata macam-macam dekat aku, tapi hang tak boleh pisahkan keluarga ni. Sebab aku ada Masya. Okey? Seronok lampu tu. Macam tengok drama dalam TV. Tapi jangan lupa, semua ni aku yang cucuk. Oh, hang lah penyebab semua benda ni. Hang nak apa? Adik Omar. Hey. Aku sepatutnya ada dalam keluarga ni. Aku darah daging Pak Husin. Bukan si budak Malik ni. Jadi, memang betul lah aku bukan darah daging Abi. Betul tu. Hang tu cuma nak kutip je. Memang patut pun mereka tak sayang hang. Macam mereka sayang Omar ni. Aku tahu benda ni lama dah. Cuma tunggu masa je nak beritahu. Sekarang masa dia. Amal, family ni bukan tentang darah sahaja untuk membuktikan siapa keluarga ataupun tidak. Malik tetap adik aku. Malik tetap abang kepada Daniel dan Alia. Dah lah. Hang nak hasut 1000 kali macam mana pun. Hang kena ingat, darah memang boleh menipu. Tapi kasih sayang takkan boleh menipu. Hang ingat tu Kamal. Dah, cukup Kamal. Selama ni aku bodoh sebabkan kau. Aku hampir bunuh adik aku sendiri. Aku hilang family aku. Tapi hari ni aku dah sedar. Aku takkan dengar cakap kau lagi. Kau bukan kawan aku. Hang berani lawan aku Malik. Hang tak ingat ah. Siapa yang buka mata hang sebelum ni? Hang lupa. Dah Kamal. Kau bukan buka hati aku. Kau butakan hati aku. Sebabkan kau, family aku porak peranda. Tapi hari ni, aku takkan biar lagi family aku macam ni. Aku dah boleh beza yang mana kaca dah bermata. Kamal! Dah lah Kamal. Silap sebenarnya hang buat macam tu sebenarnya. Sebelum ni, hang buat macam ni sebab aku tak ada. Sekarang ni, aku ada. Dan hang tak boleh dah betul. Sebab aku ada. It's over. Okay. Malam ni, hampa boleh menang. Tapi ingat, aku takkan berhenti sampai sini tau. Apa ingat? Walaupun kita bukan darah daging, aku tetap nak jadi adik kau. Tetap nak jadi abang kepada Daniel dan Kak Cik.
memang tetap adik aku. Aku pun dah salah. Aku tinggal tahan macam ni. Aku dah tak boleh tak. Daniel. Alung, betulkah Alung balik kali ni? Daniel rindu Alung. Alung jangan tinggalkan Daniel. Alah. Betul, kali ni Alung balik. Okey? Alung balik sebab hang dah. Balik je. Kok cik tak rindu tau? Awak tak rindu kak cik. Kak cik dulu waktu Alung tinggal kat cik besar ni je. Dah ni besar ni dah. Ni, tak apa dah. Alung ada. Alung boleh jaga ni sampai bila-bila. Okey? Okey. Sat. Rasa macam ada orang panggil. Siapa dia? Sat lah. Siapa dia pula dah main rumah Adik Umar. Kenapa Janganlah marah adik Umar. Dah, nak apa ni main rumah aku ni macam mana? Marah pula. Hang kena sedar. Tempat yang hang duduk sekarang ni sepatutnya tempat aku. Betul? Hang tak rasa hina ke ambil tempat aku? Aku ni anak kandung Pak Hussein. Hang sedar dah hang duduk kat mana? Pangkat yang hang ada, harta, kekayaan yang hang ada sekarang, nak dinilai dengan tepuk kaki aku, hang tu hina je. Tak sedap tu hang pergi sopa. Hang kat rumah ada suami tak? Oh lupa, tak ada rumah. Tak ada rumah. Motor tu motor pinjam je. Ni aku ajak ni aku. Aku melampau. Hang yang melampau. Hang tiba-tiba masuk dalam keluarga aku nak tuntut hak aku. Tiba-tiba nak kata aku ni tak layak dapat harta yang aku dapat selama ni. Okey. Hang cakap aku ni tak layak dapat harta yang Pak Hussein bagi aku. Hang tu lagi tak layak. Hang tu anak haramnya. Omar! Alung. Tu bunyi Alung kecil. Ni tak kuat lagi. Kecil. Dia kena tengok Alung. Alung. Ni nak pergi mana? Jadi hang kata apa? Aku di bawah tapak kaki hang. Sekarang ni siapa yang di bawah tapak kaki aku? Apa hang nak kata apa? Aku nak hancurkan keluarga hang. Hang nak hancurkan keluarga aku dengan hang yang tak ada apa-apa ni? Hang berani? Hang boleh hancurkan keluarga aku, tapi tu dulu. Sekarang ada aku. It's over, Kamal. Habis balik lah. Habis balik. Habis balik! Ni tengok masuk tempat. Daniel! 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 Okey tak? Daniel! 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 Ustaz minta maaf. Ustaz tak sengaja. Ni. Belum.
Muhammad Rasulullah. Bernafas tanpamu, biar jauh ku sisir rinduku demi masa Alung janganlah marah Angah. Dia tengah stres tu. Kalau Nia mati, jangan salahkan Angah tau. Nia sayang semua. Jangan gaduh-gaduh. Engkau nyawaku, engkau nafasku, engkau jiwaku. Daniel, maafkan Alung sebab tak dapat nak selamatkan Daniel. Maafkan Alung sebab tak boleh main bola sama-sama dengan Daniel. Maafkan Alung sebab tinggal di terlalu lama. Maafkan Alung. Semoga tenang di sana ya adikku sayang. Alung minta maaf. Nel, Umi minta maaf tau. Umi tak dapat nak tolong Nel. Dia kuat tau. Sekiranya surat ini berada di tangan Alung dan Angah, ini bermaksud Nia dah jauh dari abang-abang Nia dan Kak Cik. Alung, Nia rindu Alung. Kenapa Alung tak balik awal? Siang Angah selalu kena marah dengan Abi. Nia nak tolong Angah tapi Nia lebih banyak susahkan Angah. Alung, jangan marah Angah. Angah dah banyak korban untuk keluarga ni. Nia tak marah pun Angah pukul Nia sebab Nia tahu Angah dah lama pendang sakit dalam hati dia selama ni. Angah, Nia sayang Angah tau. Angah jaga diri Angah baik-baik, okey? Nia dah pergi jauh. Angah tak payah susah jaga Nia dah lepas ni sebab Allah dah jaga Nia. Kak Cik, Nia sayang Kak Cik. Abi jangan marah Angah, sian Angah. Terima kasih kerana menjadi keluarga Nia. Nia gembira sangat menjadi keluarga ni. Selamat tinggal keluarga kecilku. bernafas tanpamu, biar jauh ku sisir rinduku demi masa kau Pastikan tiba. Omar, you buat apa dekat rumah buruk ni? You kan sepatutnya ada projek kan dekat Dubai. Kenapa you dekat sini? Sofia, kau rasa dengan kejadian macam ni yang menimpa aku ni, kau fikir aku boleh sambung balik kerja aku ke? You ada I, Omar. Kalau bukan sebab I, you tak dapat rasa pun semua kemewahan ni. Sekarang ni, I nak you ikut I balik KL. Kita mula hidup baru. You lupakanlah semua benda ni. Pasal family you ni, dia orang bukannya pernah bagi you kebahagiaan pun. Tak pernah bagi you harta pun. So, you kerja dengan I. You stay dengan I. Settle masalah. Adik aku baru meninggal. Adik yang aku sayang baru meninggal, Sofia Adriana. Apa tu? Kenapa bengkak ni kau ni? Sofia Adriana,
Aku bukan hamba abdi kau. Aku bukan hamba abdi kau. Kau kena sedar. Kau pun bukannya anak kurang kaya tu. Kau pun hidup di atas harta orang lain. Kau pergi baliklah, Sofia. Aku tak nak tengok muka kau dekat sini. Kau pergi balik. Kau pergi berabas. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Okay, ikut suka you lah. Awak yang duduk seorang tu ni. Tak ada apa lu ambil angin. Teringat sikit dekat Nel. Tak apa. Yang lepas-lepas tu biar aku banyak masalah dengan dia. Agak-agak mesti dia tengah lepak kat Umi kan dekat atas. Memang. Biarlah kita doakan yang terbaik untuk diorang. Angah, Alun minta maaf. Sebab Alun pun banyak salah juga. Tinggalkan Daniel, Kak Cik, biarkan Angah sorang-sorang cerita dengan bini Angah tu. Alun minta maaf. Okay. Tak apa Alun, dia pun dah lepas. Alun, tak apalah, Alun pun dah ada kat sini. Tak apa, lepas ni biar Alun jaga Kak Cik dengan Abi. Angah pergilah KL tu. Angah pergi KL. Untuk apa? Kerja kat sana. Bawa Masya sekali. Bina kehidupan baru. Bina semua benda yang pernah rosak sebelum ni. Boleh? InsyaAllah Long. Tak apa. Biar Long yang jaga Abi dengan Kak Cik kat sini. Okay? Kita kehilangan adik kita, iaitu syurga. Syurga. Dia tu syurga. Syurga di hujung dunia untuk Along. Sebab tu lah Along balik sini. Sebab dia betul-betul syurga untuk Along. Walaupun macam mana kau sekalipun, status kau Angah, aku tetap anggap kau sebagai adik aku. Walaupun Kamal datang nak hancurkan keluarga kita, tapi aku tak akan herankan benda tu. Aku hiraukan benda tu. Kau tetap adik aku. Okay? Maafkan Long. Boleh Long, benda pun dah lepas. Angah rasa Angah perlu bawa diri dulu lah sementara waktu. Angah akan cuba hidup baru. Okay. Semoga kau dapat apa yang kau nak. Semoga kau boleh jalani hidup yang kau nak sangat-sangat selama ni. Kau nak jadi engineer sebelum ni. Kau nak penuhi impian kau sebelum ni. Okay? Aku minta maaf. Tak apalah. Kau salah dulu. Tak, kau tak salah pun. Kau tak salah. Aku yang salah. Okay? Okay? Alhamdulillah. Dinesh, hari ni nak makan apa? Makan nasi goreng. Nasi goreng? Jom kita keluar pergi. Nah? Okay, bakso. Ni dia nak tanya bakso. Kenapa orang panggil bakso? Kalau Dinesh nak tahu, ni adik bakso. Adik bakso ni nak sangat dia dipanggil bakso. Tapi hajat dia tak kesampaian sebab dia pergi dulu. Bakso tak sempat nak ada anak, bakso tak sempat nak kahwin. Dia dah pergi dulu. Dia adik yang sangat-sangat baik, adik yang sangat-sangat menghiburkan keluarga. Sebab itulah bakso tak panggil bakso. Awak dengan dia bakso? Dia sakit ke bakso?
Dia dah ada dekat taman permainan dia. Tak ada siapa kacau dah. Cumanya dia dah bebas daripada dunia yang penuh dengan kederitaan. Buat suara roh dia kat sana ataupun roh jiwa dia kat sana tenang. Itu je. Tak apa. Yang hidup teruskan hidup, yang mati teruskan mati. Okey. Bakso. Ada budak baru masuk. Okey. Nama siapa ni? Nama saya Daniel. Ku tak mampu bernafas tanpamu, biar jauh ku sisir rinduku demi masa kau pastikan tiba.